Antara contoh soalannya adalah seperti berikut. Nomborkan kalimah syahadah berikut menjadi turutan yang betul. Okey, dia akan pecahkan kalimah-kalimah syahadah. Okey, dan kita tahu macam mana sebutan kalimah syahadah yang betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey? Okey. Baik. Untuk kat sini ada beberapa kesalahan kat sini sebelum tu kita ni. Kat sini ni Muhammadan, tanwin baris atas, bukan baris depan. Okey? Okey, jom kita jawab soalan ni. Okey, nombor pertama adalah pada kalimah asyhadu. Kemudian nombor kedua adalah pada kalimah alla ilaha illallah. Kemudian nombor tiga ialah wa asyhadu anna. Kemudian nombor 4 Muhammadar. Kemudian Rasulullah. Okey, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey? Tu kalimah syahadah, kena masukkan nombor. Baik.